بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الحبيب الكريم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير الناس أنفعهم للناس. Hadirin kaum muslimin, ayah dan mak saudara luar dan Bandung, yang langkah yang utama, mari dengan saban sari dengan menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang sabi-sabi dilimpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada beliau selaku hamba ya Allah. Walau kadang beliau selaku hamba Allah hana tak sadari, hana tak akui 20 jam si huro dan si malam kebiwati oleh Allah. Sabi-sabi beliau dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Sabi-sabi beliau dalam keadaan murka kepada Allah. Sabi-sabi beliau dalam keadaan pendosa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan Ar-Rahman, yang bersifat dengan Ar-Rahim, kasih dan sayang Allah, sabi-sabi dilimpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada beliau selaku hamba Allah. Maka wajar dan pantas beliau selaku hamba sabi-sabi dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kerana bersyukur nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat yang lain kepada beliau. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala, la'in syakartum la'azizannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Sementara yang bersyukur nikmat lun kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Bermakna syukur nikmat Allah, wadasal yang lebih tenaga, yang lebih pikiran yang lebih kepada kita, menerapkan pikiran yang tempat yang digalak oleh Allah. Wadasal Allah Ta'ala lebih harta kepada kita, lebih anak kepada kita sebagai amanah bagi kita, tetapkan yang tersebut pada jalan yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadasal harta kita yang poya-poya suaka, jauh kepada tempat yang diridha oleh Allah, serahkan kepada daya, jauh kepada masjid, merupakan harta tersebut yang akan menjadi penolong kita semua di orang akhirat yang Tuhan muliakan. Pula anak merupakan amanah Allah kepada kita. Beliau dah sesiakan amanah, dosa paling raya